S1200 BMW. Selama pakai yang ni macam yang aku guna pedok stand ni kan, aku baru dapat mengetahui bahawasanya kita boleh roll dia ke depan, tolak dia sikit, angkat sikit, tolak, tapi jangan angkat banyak, nanti motor jatuh. Motor dalam keadaan tongkat masih bertongkat tepi kan, kita boleh tolak untuk kita nak ejah kaki kan. Angkat sikit je, kalau boleh hati-hati. Aduh, ni aku boleh roll ke depan sikit lah. Kita boleh ejah kan dalam, kalau contoh parking tempat sempit, contoh dalam rumah apa kan, pakai je pedok performance, sebab dia ada tu lah, ada roda kiri kanan kan, yang membantu kita nak ejah parking bagi rapat dengan dinding. Just tolak je, angkat sikit, tolak. Aduh, tak nampak lah. Kalau motor berat je jaga. Cak R25 ni halui lah, tak berat sangat. Okay kan, dapatkan performance ni. Ramai orang nak beli, tengok jumlah sul berapa. Bukan motor kecil-kecil pakai 650 S1200 BMW. Selama pakai yang ni. Okay, kan 250 je pakai.